Hey bro, what's up bro? Hey, Nice jersey bro. Bro yang gold digger. Kenal ke? Kenal lah. Bro yang famous tu. Oi, thank you. Ada follow eh? Of course lah follow. Alright. TikTok, Instagram, Facebook semua. Wish. Tapi bro ni jersey Thailand. Ini jersey Thailand, keluaran Waris. Aha. Ni saya beli time di Thailand, Hanyai. Oh, pergi Hanyai? Pergi Hanyai masa tu. Macam kerap pergi Hanyai ni. Tak juga. Masa ni saya beli time 2024 ke 25 tak sure. Oh ya, baru lagi kan? Baru lagi di sini. Tapi Bukan orang Thailand kan? Bukan. Saya orang pure orang Malaysia. Orang Malaysia. Ni macam play issue eh? Ni bukan. Ni fan issue. Play issue dengan fan issue hampir sama. Ni saya beli kat Hanyai RM100 macam tu. After convert lah. After convert. Okay bro, since you follow my Instagram Okay. semua, my account, Okay. saya nak buat konten sikit lah. Okay, kau cakap apa tu susah ke? Dekat dalam bag ni, ada jersey Malaysia. Okay. You kena teka siapa dia punya nameset player. Handset player Saya buka sikit lah. Clue tak ada. Hah? Clue tak ada. Clue? Ha. Nak clue? Ha. Berapa clue nak? Satu cukup lah. Satu cukup. InsyaAllah saya boleh jawab. Okay, ni jersey dia. Ini jersey Suzuki Cup 2014. Weh, power. Okay. Macam ni senang lah dapat ni. Ah. So dia punya clue is dia jaringkan gol. Time orang tu panggil gol tu, keeper kat mana? Saya. Senang lah bro. Indra Putra. Oh, betul tak? Bro kena buka lah tengok. Tengok. Oh, betul lah. So tahniah, Okay bro. menang Okay. di sini. Saya bagi inilah. Cuma lah. Semua lah. Okay. Okay, thank you. Weh, thank you. Kenal favourite player Malaysia? Malaysia banyak. Tapi saya punya favourite personally Safi Salih. Sabi Salih. Saya pernah jumpa Safi Salih. Oh, ya? Saya pernah siap saya ada dia punya jersey KL dia lagi. Itu pun last club dia kan? last club dia, tapi saya punya jersey yang KL dia time main, time. Wih, dah lama tu. Ya. Saya ada lagi jersey tu. Tak ikat rambut tu, ponytail. Ya. Wih, power. Sign kat dia lagi. Dia ada cakap anything tak? Dia friendly lah, tapi saya kata kat dia saya memang peminat abang, so dia pun layan lah. Memang jumpa dia macam wow. Best lah dengar first jersey KL pun macam wish. Ini time muda, zaman muda lah. Masa tu dia setiap time tu dia tak pakai nombor 10, dia pakai nombor 8. Oh gila. 8. 10 masa tu saya tak sure siapa, tapi dia pakai nombor 8. Saya rasa Ivan Yusof. Partner dia, duo dia. Betul. Okay, thank you. Alright bro, thank you so much. Thank you follow. Okay. Assalamualaikum. Okay, Alright. ciao.